Okey, tahun baru selalunya datang dengan niat yang baiklah. Biasalah ustaz pun sama dengan kita semua. Bila masuk tahun 2026, okey, ustaz pun ada niat yang baiklah. Kita jadikan tahun ni adalah tahun yang terbaik daripada tahun-tahun yang lepas-lepas. Jadi kita tak maulah hidup kita tidak lebih, kita nak hidup kita ni teratur, rezeki lebih berkat dan amalan lebih istiqamah. Jadi namun azam yang dibuat seorang-seorang ni tuan semua biasanya ke laut lah. Akan ke laut lah. Jadi sebab tu kita perlukan sistem bimbingan dan jemaah yang saling ingat mengerti antara satu sama lain. Jadi rezeki next level ni tuan-tuan semua, ianya bina untuk tujuan itulah. Jadi program ni dia akan berlangsung secara selama 30 hari yang disusun berperingkat-peringkat dengan kelas live, dengan kelas live mingguan, dengan peringatan setiap hari, dan ada curhat, dan anda boleh tanya soalan-soalan yang anda rasa nak tanya, yang mana kita akan jawab. Cikgu Mirul, Ustaz dan juga Teacher Lin akan jawab, dan juga amalan-amalan kita akan bagi supaya azam anda tidak tinggal sebagai satu niat lah. Jadi disebabkan oleh sifat program ini yang memerlukan persediaan rapi, dan pendaftaran tidak dibuka setiap masa. Dia ada masa dan semua. Jadi tuan semua, jika azam tahun baru ini anda adalah benar-benar ingin berubah, sila masuk ke waiting list atau rezeki next level ni, yang mana melalui link yang telah disediakan, supaya bila pendaftaran dibuka nanti, anda lah orang yang mula-mula akan dihubungi, dan juga bukan setakat diulang-ulang setiap tahun, tetapi anda akan menjadi seorang yang memang hebat, yang akan berubah pada tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.